Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Dari raut memandu kereta hingga sebentar membeli hadiah, mari dengar sebuah cerita tentang Aiman yang jujur mulia. Pada suatu pagi, Aiman berjalan pulang dari sekolah. Tiba-tiba, dompet siapa pula ni? Kata Aiman sambil memungut sebuah dompet berwarna hitam. Aiman membuka dompet itu. Di dalamnya terdapat wang tunai yang banyak, kad pengenalan dan beberapa keping kad bank. Aiman terdiam seketika. Wah, banyaknya duit. Kalau aku ambil, tentu aku boleh beli basikal baharu. Namun, Aiman segera menggelengkan kepala. Tidak, duit ini bukan milik aku. Kalau aku kehilangannya, tentu aku juga akan sedih. Lalu, Aiman membawa dompet itu ke balai pengawal sekolah. Guru disiplin, iaitu Cikgu Farid, bertanya, "Aiman, dari mana kamu dapat dompet ini?" Aiman menjawab dengan sopan, "Saya jumpa di tepi jalan, cikgu. Saya datang untuk menyerahkannya." Cikgu Farid tersenyum bangga. "Bagus Aiman, kamu memang murid yang jujur." Tidak lama kemudian, seorang pakcik datang ke sekolah dalam keadaan cemas. "Maafkan saya, cikgu. Saya kehilangan dompet. Di dalamnya ada wang untuk membayar yuran anak saya." Cikgu Farid menunjuk dompet tersebut. "Adakah ini dompet Encik?" Pakcik itu membuka dompet dan terus tersenyum gembira. "Ya, inilah dompet saya. Alhamdulillah, semuanya masih cukup." Beliau memandang Aiman, lalu berkata, "Nak, terima kasih kerana berlaku jujur. Kalau bukan kerana kamu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi." Pakcik itu ingin memberi sedikit ganjaran, namun Aiman menolak dengan hormat. "Terima kasih, pakcik. Saya tidak mengharapkan balasan. Saya cuma melakukan perkara yang betul." Guru-guru dan murid-murid yang mendengar kata-kata Aiman terus bertepuk tangan. Guru besar kemudian berkata, "Inilah contoh murid yang mempunyai akhlak mulia. Kejujuran lebih bernilai daripada wang ringgit." Sejak hari itu, Aiman menjadi contoh kepada semua murid di sekolahnya. Semua orang belajar, walaupun tiada siapa yang melihat, kita tetap perlu berlaku jujur. Kerana Allah sentiasa melihat setiap perbuatan kita. Hadirin yang saya hormati sekalian, daripada cerita ini, kita dapat mengambil 3 pengajaran. Pertama, sentiasalah bersikap jujur
dalam apa jua keadaan. Kedua, jangan mengambil hak orang lain walaupun ada peluang. Ketiga, kejujuran akan membawa kepercayaan, penghormatan dan keberkatan dalam kehidupan. Bak kata pepatah, kejujuran ialah tiang kehidupan. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di dahan cemara. Bersikap jujur disayang orang, hidup bahagia sepanjang masa. Sekian sahaja cerita saya yang bertajuk Haiman yang Jujur. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.